Korang perasan tak? Pantang sebut nama Rafizi Ramli, mesti ada je pihak yang cepat-cepat melompat nak melontarkan cabaran. Macam baru-baru ni, ada exco AMK yang bukan main rancak lagi mencabar Rafizi untuk hantar calon daripada parti baharunya yang dorang gelarkan Parti Kancil tu terus ke gelanggang PRN Johor. Katanya, inilah pentas terbaik untuk buktikan sama ada segala formula, data dan retorik yang selalu dilaungkan kat media sosial tu betul-betul laku atau sekadar sembang atas kertas. Malah, siap ada ayat sarkastik lagi minta jangan jadikan rakyat Johor ni sebagai makmal eksperimen untuk cerita dongeng. Bunyinya memang nampak garang, kan? Tapi jom kita duduk tenang, tarik nafas dan tengok perkara ni dari sudut pandang yang lebih luas. Secara teorinya, kalau sesebuah parti atau figura politik itu dianggap tidak relevan atau sekadar membawa cerita dongeng, kenapa pihak lawan perlu melompat gelisah sampai tak sabar-sabar nak mencabar? Hakikat yang kita kena terima, lanskap politik negara kita hari ini dah makin tepu. Rakyat sendiri pun dah mula letih dengan drama politik acuan lama yang asyik berpusing pada sentimen yang sama. Tindakan Rafizi membawa wadah baharu melalui parti bersama ni sebenarnya bukan satu perjudian kosong atau eksperimen suka-suka. Ia adalah satu langkah berani untuk pecahkan tembok politik konvensional dan menawarkan alternatif yang lebih segar, politik yang berasaskan solusi ekonomi, dasar yang jelas dan hujah berfakta. Sesuatu yang kita tahu memang dah lama jadi identiti perjuangan beliau. Jadi, pandangan peribadi saya, cabaran daripada AMK ni sebenarnya satu komplimen atau pujian dalam diam. Ia membuktikan kehadiran parti baharu ini walaupun masih hijau, sudah pun mula mencetuskan kegusaran dan dipandang serius oleh blok politik sedia ada. Kita kena faham, strategi politik ni bukan macam main dam haji, pantang, dicabar terus kena jalan. Sesebuah gerakan yang matang akan bergerak mengikut garis masa dan perancangan strategik mereka sendiri, bukannya mengikut rentak gendang yang dipalu oleh pihak lawan. Sama ada mereka bakal meletakkan calon di PRN Johor atau memilih untuk mengukuhkan akar umbi terlebih dahulu, itu adalah hak mutlak percaturan pimpinan parti tersebut. Kesimpulannya, politik alaf baharu ini bukan lagi tentang siapa yang paling kuat bersorak, siapa yang paling pandai bagi ayat sentimen atau siapa yang paling juara bab mencabar orang. Pengundi sekarang, terutamanya anak muda dan golongan atas pagar, dah makin bijak menilai. Mereka nak tengok siapa yang betul-betul ada ramuan dan formula realistik untuk selesaikan isu kos sara hidup dan memajukan negeri. Cabaran dah dilontarkan dan gelanggang pun dah mula sedia menanti. Sama-sama kita tengok, adakah politik berteraskan idea dan dasar mampu buat kejutan atau acuan lama yang akan terus bertahan? Korang rasa macam mana? Ada yang dah sedia nak tengok impak parti baharu ni dekat Johor nanti?